Sayyidatina Siti Khadijah ini juga dipanggil sebagai Ummul Mukminin, penghulu ibu kepada orang-orang mukmin. Alright, okey. Dan Siti Khadijah, cerita dia sebenarnya kan, kalau kita baca sirah dalam kan, sebab kita biasa baca Siti Khadijah, cerita dia kahwin dengan Nabi, dia yang pergi meminang Nabi kan, kita biasa dengar dia lebih berusia dari Nabi, isteri pertama Nabi, lepas tu dia wafat ketika Nabi tengah susah. Kita dengar yang simple macam tu kan. Betul. So untuk kali ni saya nak share perkara-perkara yang mungkin kita tak biasa dengar, tapi benda tu memang sangat memberi kesan. By right, membaca kisah Siti Khadijah sepatutnya menitiskan air mata kita. Betul. Kenapa? Pertama, Sayyidatina Siti Khadijah, dia datang daripada golongan bangsawan. Dia mewarisi hartanya, yang harta ahli keluarganya yang sangat banyak, sehingga kan Siti Khadijah diceritakan 2/3 kekayaan di Mekah adalah milik dia. Sangat kaya, super rich, dan dia bukan lagi businesswoman, dia adalah investor. Sebab tu kenapa dia bagi duit pada Nabi Muhammad SAW untuk pergi berdagang, dan daripada situlah dia dapat tahu akhlak Nabi dan dia meminang Nabi. Okey, part tu kita biasa dengar. Okey, apa yang kita boleh belajar daripada Siti Khadijah Al-Kubra ini? Yang pertama adalah Siti Khadijah sangat menjaga ikhtilat dan dia punya hubungan dia dengan lelaki, walaupun dia bisnes, walaupun dia buat perniagaan yang besar, tetapi